Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pada hari ini akan membentangkan portfolio perniagaan bagi kursus BPMEJ 3013 Pengurusan Perkembangan Perniagaan. Bagi tugasan ini, saya telah memilih sebuah syarikat tempatan yang sedang berkembang pesat di Sarawak, iaitu Urban Tent and Supplies. Pembentangan ini akan merangkumi analisis pertumbuhan dan perkembangan firma termasuk profil usahawan, strategi perniagaan, tahap perkembangan, cabaran utama serta cadangan strategik dan inovasi untuk masa hadapan. Untuk itu, saya memperkenalkan diri saya Azizul Helmi bin Azhari 283721, dan di sebelah kiri saya Dr. Kesavan anak lelaki Nala Tuten, pensyarah bagi kos pengurusan perkembangan perniagaan. Pengenalan. Urban Tent and Supply adalah sebuah syarikat tempatan di Kuching, Sarawak yang beroperasi sejak tahun 2006. Syarikat ini memberi fokus terhadap bidang penyewaan dan pembekalan kanepi serta peralatan acara. Syarikat ini mempunyai reputasi kukuh sebagai penyedia utama perkhidmatan acara di Sarawak. Dalam era globalisasi, kemampuan firma ini menyelesaikan diri dengan perubahan teknologi dan kehendak pasaran menjadikannya salah satu penyedia utama perkhidmatan acara di Sarawak. Organisasi ini menerapkan pendekatan profesional dan sistematik dalam pengurusan perniagaan. Latar belakang firma. Syarikat ini ditubuhkan pada Mei 2006 sebagai perniagaan keluarga di bawah nama Urban Tent yang berfokuskan pada majlis kecil, iaitu perkhidmatan, kenduri dan keagamaan. Pada tahun 2022, syarikat ini dinamakan semula sebagai Urban Tent and Supply bagi menggambarkan fasa transformasi moden, pengembangan operasi dan profesionalisme. Syarikat ini seterusnya diambil alih oleh Wan Asnawi Shah bin Wan Asif Ismadi, berpendidikan diploma kejuruteraan. Kini, syarikat ini telah menyertai lebih 1,000 acara rasmi, korporat dan komuniti di seluruh Malaysia yang melibatkan majlis kerajaan, korporat, festival. Mempunyai visi dalam menjadi pembekal kanopi terbesar di Sarawak, misi dalam memberi perkhidmatan terbaik, inovasi dan berintegriti untuk kepuasan pelanggan. Manakala moto, to be the first company that comes in the mind of our customer and famous for quality. Profil usahawan. Syarikat diterajui oleh Encik Wan Asnawi Shah bin Wan Asif Ismadi, graduan diploma kejuruteraan yang berpengalaman dalam bidang teknikal dan pengurusan acara. Beliau merupakan pengasas dan pengurusan utama bagi organisasi ini. Faktor utama mendorong beliau menjadi usahawan: minat terhadap keusahawanan keluarga dengan meneruskan legasi perniagaan keluarga dalam bidang industri kanopi. Keinginan berdikari, ingin menguruskan perniagaan sendiri dengan sistem yang lebih moden dan efisien. Peluang pasaran. Menyedari peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan acara di Sarawak. Dorongan inovasi. Mahu memperkenalkan pendekatan profesional dalam industri tradisional. Ciri-ciri keusahawanan utama. Berwawasan dan strategik. Jelas dalam hala tuju perniagaan dan pengembangan syarikat. Kreatif dan inovatif. Menambah baik perkhidmatan dengan penggunaan teknologi moden. Komitmen terhadap kualiti, menekankan kepuasan pelanggan dan standard tinggi dalam setiap projek. Kepimpinan inklusif, membina pasukan kerja yang cekap dan berdisiplin. Daya tahan tinggi, mampu bertahan dalam industri yang kompetitif selama lebih 15 tahun. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan firma boleh dilihat pada 3 peringkat. Peringkat input, pemilihan bahan dan kelengkapan berkualiti tinggi daripada pembekal tempatan. Pelaburan dalam peralatan moden seperti kanopi automatik dan sistem pemasangan efisien. Pengambilan tenaga kerja berkemahiran dan latihan dalaman bagi meningkatkan kecekapan. Penekanan terhadap pengurusan kos dan sumber bagi memastikan kelangsungan operasi. Peringkat transformasi, beralih daripada operasi kecil-kecilan kepada struktur organisasi yang lebih formal. Memperkenalkan sistem pengurusan acara berjadual bagi memastikan kelancaran projek besar. Transformasi digital melalui penggunaan media sosial untuk promosi dan komunikasi pelanggan. Penambahbaikan budaya kerja yang menekankan
profesionalisme dan bertanggungjawab bersama. Peringkat output. Peningkatan kapasiti projek mampu mengendalikan lebih 1,000 acara di seluruh Malaysia, mewujudkan reputasi kukuh sebagai pembekal kanopi profesional di Sarawak dan peringkat nasional. Meningkatkan kadar kepuasan pelanggan melalui perkhidmatan yang cepat dan berkualiti, menjana pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan memperkukuhkan daya saing pasaran. Strategi perkembangan dan tahap pertumbuhan firma. Strategi perkembangan. Diversifikasi perkhidmatan, tambah penyediaan kelengkapan acara seperti meja, kerusi, sistem BA dan hiasan. Jalinan kerjasama strategik dengan agensi kerajaan dan pihak swasta bagi kontrak jangka panjang. Penjenamaan semula daripada Urban 10 kepada Urban 10 and Supply pada tahun 2022 sebagai simbol fasa pertumbuhan baru. Penggunaan platform digital untuk promosi dan komunikasi pelanggan. Pelaburan dalam sumber manusia dan teknologi bagi meningkatkan kecekapan dan profesionalisme. Tahap pertumbuhan firma. Berdasarkan teori kitaran hayat organisasi, syarikat kini berada di peringkat pertumbuhan. Dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pelanggan dan projek besar setiap tahun, pengukuhan struktur organisasi dan sistem operasi lebih sistematik, kapasiti pengeluaran dan keupayaan logistik semakin meningkat, reputasi pasaran semakin kukuh di peringkat negeri dan nasional. Walaupun belum mencapai tahap kematangan sepenuhnya, syarikat menunjukkan momentum pertumbuhan positif yang berterusan. Isu dan cabaran firma. Beberapa cabaran utama termasuk kapasiti operasi terhad. Permintaan tinggi menyebabkan kesukaran memenuhi semua tempahan serentak, persaingan sengit dalam industri sewaan kanopi dan acara di Sarawak, kekangan tenaga kerja mahir, terutama dalam bidang teknikal dan logistik, isu penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan yang memerlukan kos tambahan, perubahan cuaca dan faktor luar kawalan yang menjejaskan jadual pemasangan di lapangan. Penyelesaian dan strategi inovatif. Pelaburan dalam automasi dan sistem pengurusan aset digital bagi menjejak inventori dan peningkatan kecekapan operasi. Latihan dalam pembangunan kemahiran pekerja, mewujudkan tenaga kerja profesional dan cekap. Diversifikasi pasaran, menawarkan pakej premium dan perkhidmatan khas untuk sektor korporat dan kerajaan. Strategi pemasangan digital, gunakan media sosial dan laman web profesional untuk memperluaskan capaian pelanggan. Kerjasama strategik, jalin usaha sama dengan syarikat logistik tempatan bagi memperkukuhkan rantaian bekalan. Cadangan strategi dan inovasi. Antara strategi disarankan, diversifikasi produk dan perkhidmatan. Syarikat boleh memperkenalkan produk baru seperti kanopi, modern modular, sistem pencahayaan pintar dan set acara berkonsep premium. Diversifikasi ini akan meningkatkan daya saing serta menarik pelanggan korporat dan antarabangsa. Transformasi digital, mengimplementasikan sistem tempahan atas talian, online booking system yang membolehkan pelanggan menempah dan menjejak status pesanan dengan mudah. Penggunaan customer relationship management dapat membantu mengurus maklum balas pelanggan dengan lebih efektif. Automasi dan teknologi operasi, melabur dalam peralatan pemasangan automatik dan sistem penyimpanan pintar bagi meningkatkan kecekapan tenaga kerja. Automasi ini juga dapat mengurangkan risiko kecederaan serta menambah baik masa respon terhadap permintaan pelanggan. Pembangunan modal insan, mewujudkan program latihan teknikal dan pengurusan acara profesional bagi meningkatkan kemahiran staf sedia ada. Galakkan budaya kerja berasaskan inovasi dan tanggungjawab bersama dalam organisasi. Kerjasama strategik dan jaringan industri, menjalinkan usaha sama dengan pembekal, kontraktor logistik dan penganjur acara utama di Sarawak untuk mengukuhkan kedudukan pasaran. Kolaborasi ini akan membolehkan perkongsian sumber, kos dan peluang tender kerajaan atau korporat.
pemasaran digital dan penjenamaan semula, meningkatkan kehadiran digital melalui penggunaan media sosial, laman web dan kandungan pemasaran visual, video, testimoni, portfolio acara. Penjenamaan semula boleh menonjolkan identiti Urban Trend and Supply, Professional Event Solution Partner. Kelestarian dan tanggungjawab sosial, CSR, menggunakan bahan lestari untuk kanopi dan struktur serta mengurangkan pembaziran sumber. Pelaksanaan program komuniti tempatan dapat membina imej positif dan kepercayaan pelanggan. Kesimpulan, Urban Trend and Supply merupakan contoh perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan yang berjaya berkembang melalui kepimpinan berwawasan, pengurusan strategi, inovasi dan digitalisasi berterusan. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, firma ini membuktikan bahawa keusahawanan berasaskan nilai, kualiti dan kepuasan pelanggan mampu menjamin kelangsungan dan kejayaan dalam industri perkhidmatan acara. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Semoga maklumat yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua.